pun berseri. Bahwa kebesarannya yakinlah ada sesuatu menantimu selepas kesabaran kau jalankan di dunia. Ya Rabbi, kopi arek. Telah kau putus dahulu, berulang-ulang kali di pikiranku. Hatiku rindu saat ku baca suratmu. Hidupkanlah hatiku ini selalu dengan kalimatmu, kalimat cinta terharu. Dari peperangan, selamatkan dunia ini dari kehancuran, Selamatkan anak-anak dari kepuluran, selamatkan dunia.
kita di negara kita harus bersyukur kerana banyak nikmat yang Allah kurniakan, dan dengan nikmat itu kita syukur, kita sampaikan juga bantuan kepada mereka yang memerlukan, insyaAllah. Nak lagi ke lagu? Ada dalam 25 lagu lagi kot ni. Sampai subuh boleh. Tak apalah, anda tunggulah sampai subuh, kami nak balik lah. Baik, insyaAllah. Terusnya tu yang Syaril istimewa juga, Syaril ni. Betul. Tadi lagi untuk istimewa. Banyak sangat. Tak, yang ni memang betul-betul istimewa. Sebab lagu ni ciptaan Syaril. Tak. Liriknya oleh Syaril. Liriknya oleh Syaril dan Yalah. lagunya Harry Khalifah. Ya, terimalah lagu yang berjudul Dia. Sampai ke surga. Dia cinta demi setia. Dia dunianya berbeza. Tuhan ku biarkan. Dia amat memerlukan. Satu tepukan untuk Abang Norman dan juga isteri beliau Memi. Ya. Masya-Allah, istimewa yang cukup indah. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kumpulan ini. Allah selamatkan kamu. Tahniah intim. Terima kasih. Sayangnya tak boleh nak makan sebab kena nyanyi lagi. Ini mesti kek Abang Faizal kan? Allah. Umur Bishop. Masya Allah. Terima kasih abang-abang semua. Pertamanya kita nak ucapkan terima kasih kepada Abang Hijaz kerana sudi hadir ke konsert malam ni, memberi sokongan pada kami adik-adik ni yang mereka dulu bagi peluang untuk kita datang ke studio Hijaz audition. Terima kasih. Mungkin ada abang-abang nak cakap sikit, nak sampaikan pesanan sikit. Pertamanya tahniah kepada tim adik-adik kami. Adik-adik kami Tapi memang dulu ada adik angkat abang angkat kan? Baik aku. ya betul. Macam Abang Zamin, Abang Isman ya. Adik ya ke? Apa pun tahniah kepada tim kerana beliau belum hafal. Sebab apa tahu bang, kita orang sibuk belajar bang. Tak boleh nak hafal lagu. Saya cakap apa? Kalau kau nak belajar, kau belajar, kau dah nyanyi. Tapi kalau nak nyanyi, kau kena belajar. Sampai sekarang dah ni dah. Dah nyanyi dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abang itu ada apa nak cakap? Lirik yang bagus semua. Itu ada nak komen lirik sendiri ke? Terima kasih kepada kumpulan tim yang menjemput saya datang ke sini. Ya. Terima kasih semua kerana sudi menghadiri majlis yang sangat meriah ini. betul. Okey. Dan terima kasih kepada semua yang menyokong sampai mendukung. InsyaAllah. Terima kasih semua. Terima kasih sekali ya. Okey, silakan Abang Munir. Okay, pertama sekali terima kasih tim jemput kami Hijaz untuk sama-sama memeriahkan program anda pada malam ini. Dan saya mengucapkan tahniah lah kerana berjaya membuat satu persembahan yang sangat menarik pada malam ini. Mungkin inilah kita yang selama-lamanya. Kaulah wanita terbaik selain manusia. Namamu tetap menjadi sejarah. Boleh makan. Boleh nanti senang buat konsert. Boleh suruh dia nyanyi je.
Inilah dia. Dah baca. Inilah tak datang rehearsal macam ni lah. Datang rehearsal punya. Okey. Sikit rasa. Ada benda saya nak tahu ni. E-scooter yang saya bawa naik pentas ni hadiah sebenarnya. Oh, untuk kami. Masya Allah. Ya. Untuk Intim. Ya betul. Kan? Bagi tadi baca. Untuk intim lah ulang kan. Tapi mana cukup, tak muat intim naik 4 orang. Saya seorang pun tak muat. Betul. Bukan. E-scooter ni hadiah utama cabutan bertuah untuk penonton yang hadir ke konsert kasih-kasih malam ni. Masya Allah. Tajuk. Terima kasih. Jangan tinggalkan motor kat sini. Bawa sekali lah. Tolak lagi, tolak. Gitu. Sian. Ni rim berapa ni? Berapa belas rim? Terima kasih Bapak I. Okey, satu tepukan untuk Bapak I. Baiklah, insyaAllah terima kasih kepada penaja utama kita. Minas, satu tepukan untuk Minas. Ya. Terima kasih untuk seluruh tenaga produksi untuk konsert Kasih Kekasih pada malam ini. Dan terima kasih juga kepada pihak media, khususnya rangkaian radio rasmi kita, Zayan, Radio Era, Sinar, dan banyak lagi rasa-rasa media yang ada. Baik, kita tutup konsert Kasih Kekasih kita dengan lagu Kasih Kekasih sekali lagi. Alhamdulillah, tepukan paling gemuruh untuk Intim. Masya Allah. Itu dia 1 Februari 2026 Intim akan ke Axiata Arena Bukit Jalil. Siapa nak pergi? Weh, tak puas malam ni. Dapat free gift. Jom. Ada jom. Kecil RM600 tu. Oh, skuter kecil RM600. Mahal lah tu RM200 tu. Okey, Azalina dah balik. Kita cabut lain ke Kak Pija ke macam mana? Cabut lain. Kita pusing lagi sekarang. Okey, ready. 3